Yang ini mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Quran itu adalah kitab yang mulia. Jadi ini pun kita kena sembang hubungan kita dengan Quran lah. Quran tu az-zikri. Az-zikri ni dia memberi peringatan lah. Dia ingatkan kita, this is the only way to achieve the pleasure of Allah. Ikut Quran. Kita kena sembang. Apa ni, adakah kita ambil Quran sebagai peringatan dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab adab, dalam bab segala-galanya. Quran menjadi satu-satunya punca tarbiyah untuk hidup kita atas dunia ni. Itu az-zikri. Quran memberi peringatan yang berterusan, sentiasa kena ingat. Sebab